manis menggoda hati. Siapa yang cantik, yang manis? Dah tentulah Mak Jemah untuk jemah. Hey, Untuk jemah. hey. Dah. Apa? Dah tu. Seronok pula nyanyi dengan Mak Jemah. Apa kau punya seronok aja. Kenapa? Kita penat. Alah, Mak Jemah baru balik pada US. Beli US. Nak kitchen? Nak Kitchen dapur kat sini ada dapur. kitchen. Nak keychain ni. Itu pun tak tahu. Ada tak? Ada nanti datang kitchen. Mak Jemah pergi sana buat apa Mak Jemah? Alah, Mak Jemah sana saja lepak dengan si Yuna. Wah. Yuna ada kat sana lagi. Yuna ada kat sana. Semalam baru kita balik. Oh, sekali lah. Benda tu kalau tak balik sayang lah. Sayang kenapa? Sayangku, jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Jemah. Sayangku Jemah. Oh, sayang Mak Jemah jaga dekat sana ke Mak Jemah? Mak Jemah jaga sangat dekat sana pasal dia punya makan, dia punya apa show, dia punya apa ni live. Live. Yes. So kita American. Raya tahun ni kita balik sebab dia nak rasa kelainan lah. Dia nak rasa pulang ke desa dengan mak ayah dia. Oh, iya ke? Kalau kita tanya kan biasa kan. You nak apa kelainan apa kelainan dia atau apa beza dia? Mungkin berbeza kerana ku ada dia. Jemah. Oh, Jemah juga. Ada. Oh, dia buat lagu semua Jemah. Semua Jemah. Dia buat kereta pun Jemah. Oh, Kan. jadi Mak Jemah semalam sampai KL pukul berapa Mak Jemah? Semalam sampai KL pukul 5 pagi. 5 pagi. Abang sampai tadi. Sahur tak sahur lah? Musafir lalu Nandahaga. Nandahaga apa? Nandahaga air lah. Itu kita bandal tu. Bukan dia ada show konsert apa ke? Dia memang ada show konsert apa dekat sana. Tapi dia cuti sebulan. Mak Jemah bagi dia rest. No, enough. What you have done is good. Now you take a rest of your life. Kita baru lepas jumpa dengan kumpulan Nirvana. Bukan dah tak ada dah kumpulan tu? Kita jumpa balik. Buat apa? Kononnya si Yuna ni nak nyanyi balik. Oh, ya ke? As an old memory, memory. Ni ramai tak tahu lagu ni Mak Jemah. Memory. Dia lagu dia As I walk alone. Betul. Lain. Tak tahulah. As a way, as a fun, as I want you to know of my name. Itu yang original version dia. Tak ada buah tangan ke daripada Yuna ke? Ada. Kita ada bawa dragon fruit daripada Dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit kat sini pun ada lah Mak Jemah. Lah Mak Jemah. Tapi dragon fruit ni dia lain sikit. Kenapa? Di sana tak panggil dragon fruit. Dia panggil apa? Dragon ball. Dia selepas berjauhan dengan keluarga dia lebih 2 tahun tau. Itulah dia busy kat sana. Demi memburu impian. Mak Jemah kat sana pun. Berapa lama ulang-alik. Berapa lama? 2 tahun dah ulang-alik. Ui, tapi orang ingat juga nama Mak Jemah kat sana. Sana tak panggil nama Mak Jemah. Dia panggil apa? Miss J. Miss J. Dulu Miss J, Miss Jemah. Kalau lah ada peluang kan, boleh tak Mak Jemah bawa lah Yuna datang sini lah. Kita nak juga. Cadang ni memang nak bawa datang sini. Tapi memandangkan dia penat. Dia penat. Mak dia terus balik berak. Mak Jemah ambil Dia raya dulu lah. Dia raya dulu lah. Tak apa lah. Lepas raya sikit-sikit pun tak apa lah. Boleh lah Mak Jemah. Tak boleh sangat lah. Tengok bila dia rehat tu tak nak orang kacau. Oh, tak boleh. Tak boleh nampak lah. Macam Mak Jemah tak apalah kan. Banyak nampak dah. Perempuan tak apa. OMG. Mak Jemah. Berapa saiz kasut dia? Tak pernah tengok Instagram dia angkat gambar. Oh ya, Instagram tu. Tapi tu gambar Mak Jemah. Oh, tu kaki Mak Jemah. Kaki kiri, kaki kanan dia.